Kawan, cikgu orang ada selalu berbual-bual dengan kawan. Dapat juga ramai orang ada komplain, kenapa orang sales itu macam muka masam, dia sikap macam ini, macam mana dia kerja ada bos pun ada cakap macam ni lah. Saya dapati satu perkara yang sangat penting adalah tak cukup wang. Tengok sekarang dia orang beli barang ke, beli servis ke, selalu biasa mau diskaun sampai mereka takut hilang itu projek dia ambil juga tau. Dia buat itu kerja dengan tak ada banyak cukup untung Bila tak cukup untung, dia bagi dia punya pekerja pun sikit. Overtime pun tak ada overtime pay. Contohnya, macam mana dia nak smile, macam mana senyum. Kalau anda senyum, tak ada muka masam. Betul tak? So, kawan, sekarang kita mesti mau ubah. Apabila kita pergi belanja, kita pergi melancong, kita kasih orang yang servis kita cukup punya itu bayaran, supaya mereka happy. Bila mereka happy, mereka senyum manis, anda punya holiday mesti manisnya.